Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, apakah review untuk filem Nobody 2? So, Nobody 2 ni adalah sequel daripada filem daripada filem Nobody No. 1 mendapat orang kata orang kata view yang cukup baik lah. So, secara tak langsung, dia banyak di streaming, saya rasa di Netflix atau di HBO, saya kurang pasti. Dan kemudian mereka telah tengok menarik, mereka buka di pagar wayang untuk filem Nobody 2. So, Nobody 2 ni saya boleh katakan dari segi perbezaan Nobody 1 dengan Nobody 2, Nobody 1 lagi baik pada Nobody 2 lah. So, walaupun dari segi fight dia memang cukup menarik lagi, okay. So, cerita tentang sama juga tentang Harsh Manson, di mana itu dalam Nobody 1 dia ada musnahkan Russia punya duit semua, dia kena bayar balik dia bayar balik pada The Barber ni lah, sebuah organisasi assassin untuk bayar balik pada Rusia ni lah. So dia dah bunuh ramai orang lah. So pada hari tu dia rasa dia nak rehat. So dia minta rehat untuk berehat di sebuah tempat dipanggil Plumerville lah, sebuah macam water park lah. So dia pun telah berbincang dengan isteri dan anak dia bahawa dia plan untuk pergi trip di Plumerville. So dia bawa ayah dia sekali lah yang tua tu. Okay. So lepas tu sebenarnya nasib dia ni tak baik lah. Masalah mencari dia. Okay. So semasa anak dia Brandy tengah main game, dia diganggu oleh penduduk atau teenager nama Max di sana, diganggu. So dia kena pukul lah, anak bergaduh lah. So anak dia pun lepas tu dia berhentikan perlawanan tu, anak dia keluar lah. Pada masa sama juga ada seorang tu, dia tepuk kepala anak perempuan dia Sam tu, anak perempuan dia jadi marah. So dia pukul semua orang dalam tu. So dia kena tangkap. Lepas tu dibebaskan, dan polis atau sheriff yang ada di sana tu, anak yang digaduh tu adalah anak orang kata ketua di sana. So polis tu nak malah dendam, dia kejar dia sampai ke orang kata ke ferry nak pukul dia pukul semua orang, tangan dia putus ni, jari terputus, dia lawan. Okay. So dia tahu benda ni akan menyusahkan dia. So bini dia kata pada dia, kau kena selesaikan masalah ni. Okay. Bekallah bini dia kena selesaikan masalah ni, kita tak mau masalah yang berlanjutan. So dia pun pergi dicari polis tu, dan pada yang sama juga dia melihat polis tu juga ada membuat kata penyeludupan dada, bahan kimia. Lepas tu dia letupkan semua tu bahan kimia, dan ini menyebabkan kemarahan kepada ketua geng di Mexico, Lenida nama dia, sebab barang tu dia nak hantar ke Ledina di Mexico. So Ledina pun marah lah. So dia panggil kawan dia, panggil orang-orang dia untuk pukul, untuk cari dan bunuh Harsh masa ni. So dalam cerita ni, itu dalam cerita dia lah. So dalam cerita dia dari segi yang kata santai, tak berat, tetapi orang kata, saya rasakan dia kosong lah, cerita tu kosong. Dari segi pergaduhan dia saya lihat memang menarik lah. Dia macam orang kata, kalau siapa melihat Nobody 1 tahulah cara dia bergaduh tu, kena pukul, kena apa, tetap dia nak lawan juga lah. Dari segi plot lawan, dari segi untuk boom semua memang cukup menarik. So untuk santai, filem ni memang sesuai untuk ditonton. Tapi untuk review sebuah filem yang baik, saya hanya boleh kasihkan di dalam 6/10 saja. Sebab menurut saya cerita ni common saja. Di mana banyak isu-isu yang orang kata yang boleh pertikaikan lagi dari segi perlawanan dia, dari segi bunuh-bunuhan semualah. Okey. Okey, kesan betul saja. Tapi boleh ditonton. Okey, Assalamualaikum.